Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini, saya akan menghuraikan tentang 5 ciri murid sejahtera. Apabila kita berbicara tentang perkataan sejahtera, skopnya melangkaui grade A dalam slip peperiksaan. Sejahtera secara komprehensif berangkumi keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kita mahu melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak akal tetapi juga bijak insani. Persoalannya, apakah ciri-ciri yang membentuk acuan murid sejahtera ini? Mari kita telusuri satu demi satu. Ciri yang pertama ialah berketerampilan. Murid yang sejahtera mempunyai personaliti yang unggul dan berkeyakinan tinggi. Mereka tahu bagaimana untuk membawa diri dalam pelbagai situasi, sama ada di dalam bilik darjah maupun di pentas antarabangsa. Keterampilan ini bukan sekadar pada pakaian yang kemas dan kemahiran berkomunikasi yang efisien, tetapi juga kebolehan berfikir secara kritis serta membuat keputusan yang matang. Mereka tidak takut untuk menyuarakan pendapat yang bernas dan pada masa yang sama tahu menghormati pandangan orang lain. Pendek kata, mereka adalah pemimpin pada masa hadapan. Seterusnya, ciri kedua yang menjadi tiang seri kehidupan ialah berakhlak mulia. Ilmu tanpa adab itu berbahaya, manakala adab tanpa ilmu itu sia-sia. Murid yang sejahtera sentiasa meletakkan nilai moral, integriti dan etika di tempat yang paling tinggi. Mereka mempamerkan sifat empati, tahu menghormati guru, menyayangi rakan-rakan dan sentiasa menjaga tutur kata. Di mana-mana sahaja mereka berada, kehadiran mereka membawa kedamaian dan memberi manfaat kepada persekitaran. Mereka sedar bahawa kecemerlangan sebenar bermula daripada kebersihan hati. Seterusnya, ciri yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ialah sihat fizikal dan mental. Kita sering mendengar ungkapan badan sihat, otak cerdas. Murid sejahtera mengamalkan gaya hidup aktif, menjaga pemakanan dan menjauhi amalan negatif yang merosakkan tubuh badan. Namun, dalam mendepani zaman yang serba mencabar ini, kesihatan mental juga menjadi keutamaan. Murid sejahtera dilengkapi dengan kebolehan mengurus emosi dan tekanan yang baik. Apabila mereka berasa buntu, mereka tidak memendam rasa. Sebaliknya, mencari saluran yang betul untuk mendapatkan bantuan. Keseimbangan fizikal dan mental inilah yang menjadi kunci kebahagiaan mereka. Meniti ciri yang keempat iaitu berdaya tahan atau resilient. Dunia hari ini berputar dengan panas dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh itu, murid sejahtera tidak boleh rapuh seperti kaca, sebaliknya perlu kuat seperti keluli. Apabila berhadapan dengan kegagalan, ujian atau kritikan, mereka tidak mudah melatah atau berputus asa. Mereka melihat setiap cabaran sebagai satu peluang untuk belajar. Mereka mempunyai growth mindset yang sentiasa mencari jalan penyelesaian, bukannya sekadar mencari alasan. Sifat bangkit semula inilah yang membezakan mereka dengan yang lain. Ciri yang kelima dan terakhir ialah berjiwa patriotik. Murid yang sejahtera tidak akan melupakan akar budinya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka mempunyai rasa cinta dan bangga yang mendalam terhadap tanah air. Jiwa patriotik ini diterjemahkan melalui tindakan mengekalkan perpaduan kaum, menghormati kepelbagaian budaya di Malaysia dan memelihara keharmonian sesama kita. Mereka belajar bersungguh-sungguh bukan sekadar untuk diri sendiri tetapi dengan impian yang murni iaitu untuk menyumbang bakti kepada agama,
bangsa dan negara tercinta pada masa hadapan. Hadirin sekalian, secara konseptualnya, murid sejahtera bukanlah satu bebanan atau subjek baharu yang perlu dihafal. Ia adalah satu budaya dan amalan hidup yang diterapkan secara semula jadi melalui elemen gembira, kasih sayang dan hormat menghormati di sekolah. Apabila konsep ini difahami dan dijiwai, impaknya amat besar kepada seluruh warga sekolah. Bagi murid, suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dan menyeronokkan, sekaligus mengurangkan kes buli serta masalah disiplin. Bagi guru pula, tugas mendidik menjadi lebih bermakna kerana mereka tidak lagi tertekan untuk mengajar silibus semata-mata. Sebaliknya, berasa dihargai dalam ekosistem sekolah yang harmoni dan saling menyokong. Sebagai penutup tirai bicara, melahirkan murid yang memenuhi kelima-lima ciri sejahtera ini bukanlah satu tugasan yang susah. Ia menuntut komitmen bersepadu daripada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri. Ingatlah, acuan hari ini menentukan rupa bentuk generasi esok. Ayuhlah kita bersama-sama membentuk diri menjadi murid sejahtera demi memacu negara ke mercu kejayaan yang lebih gemilang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.